Mystery Fraser 1910. So guys, filem ni mengisahkan tentang Louis James Fraser yang berasal daripada Scotland yang membuka Bukit Fraser tersebut pada tahun 1890 dengan mendapat hasil daripada pelombongan biji timah. Mr. Fraser ni busy untuk menguruskan dia punya perniagaan dekat Bukit Fraser tu. Dia ada seorang pemuda ni nama dia Hassan yang beliau lantik dia sebagai pengurus lah kat sana. So senanglah kerja diorang kan. Pada tahun 1890 secara tiba-tiba Mr. Fraser ni hilang. Bila Mr. Fraser ni hilang secara tiba-tiba, Hassan ni dipertanggungjawabkan untuk jagalah bisnes Mr. Fraser ni, and dia pun dah berpakat dengan isteri dia untuk tinggal di rumah banglo milik Mr. Fraser. So bila diorang duduk dalam rumah tu, pelbagai kejadian misteri, mistik and orang kata histeria semua berlaku dalam rumah tu. Orang pun mesti tertanya-tanya kan apa yang berlaku dekat Hassan dan isteri dia bila dia pindah ke banglo milik Mr. Fraser ni. Kalau korang nak tahu, jangan lupa untuk tonton Mystery Fraser 1910. Dibawakan berdekatan anda pada 26 Jun 2025. So far aku dah tengok filem ni, aku boleh bagi rating 8.5/10. Sebab apa? Sebab sebelum aku tengok filem ni pun aku tertanya-tanya, kenapa Bukit Fraser tu dinamakan Fraser? Nak tahu lebih lanjut, jangan lupa untuk tonton filem ni 26 Jun 2025. Okay? Nak tak ramai-ramai tau.